Concrete vibrator. Mesin ni sangat penting dalam kerja pembinaan. Kalau tak ada mesin ni, konkrit dan slab boleh jadi tak cantik dan kualiti dia rendah. Sebab banyak lopong udara dekat dalam slab tu. Yang ni dipanggil honeycomb. Fungsi utama konkrit vibrator ni, dia akan keluarkan gelembung udara. Bila konkrit baru tuang, sebenarnya dekat dalam dia ni banyak gelembung udara yang terperangkap. Konkrit vibrator ni dia akan bantu untuk keluarkan gelembung udara ni dan padatkan konkrit. Dekat kepala dia tu, dia gegar dengan sangat laju. Jadi udara yang terperangkap tu dia akan naik ke atas. Bila pakai konkrit vibrator ni, dia akan pastikan semua konkrit tu penuh ke dalam acuan. Bila konkrit tu gegar, dia akan isi ruang-ruang yang kecil, penuhkan ruang tu. Konkrit vibrator ni boleh kuatkan lagi struktur konkrit tu sebab konkrit dah padat dan ruang kosong pun dah isi. Dan konkrit vibrator ni boleh cantikkan permukaan konkrit tu. Bila dia gegar, batu-batu tu akan turun ke bawah dan simen akan naik ke atas. Jadi mudah sikit bila nak buat finishing. Yang ni konkrit vibrator dari Yato. Vibrator yang jenis besar sikit. Yang jenis korang tak perlu angkat. Letak je dekat lantai. Bawa dia punya kepala je untuk masukkan dekat simen. Dia punya RPM, pusingkan besi yang dekat dalam ni laju. Dan yang ni dia punya poker, dia punya kepala pusing tu. Dia bagi saiz yang sangat panjang, 4 meter. Memang sangat ngam guna untuk vibrate konkrit dalam formwork yang dalam tu. Dia punya gegaran ni sangat kuat. Kalau korang vibrate konkrit dekat permukaan macam ni, memang dia terpecik. Ni dia punya mounting semua pakai getah. Sebab mesin ni dia akan gegar. Jadi bila korang letak dekat lantai site kerja, jadi tak perlu risau mesin ni. Macam mounting enjin kereta. Gegarnya dekat bahagian sini je. Switch dia dekat bahagian belakang sini untuk on off. Bahagian depan ni dia punya connector yang jenis quick connector. Mudah kalau pakai yang jenis ni. Tak perlu nak pusing-pusing ikat skru bagai. Dia punya handle ni boleh pusing macam ni. Memang mudah connector jenis macam ni. Kalau nak vibrate konkrit jauh macam ni pun tak ada hal sebab poker dia ni panjang. Dia punya diameter 35 mm. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang banyak buat kerja konkrit, buat kerja construction, memang baloi ada konkrit vibrator yang heavy duty ni. Power tinggi, poker panjang dan vibrate-nya kuat. Boleh check konkrit vibrator daripada Yato ni.